Lama dah. Tak. Ya, RM9. RM9. Itu kan. Tak kenapa lama je tahu. Kalau ada zakar juga lain pun. Ni yang boleh. Ha? Nak pergi beli kat ni. Ha. Kat ni nak beli. Sini ada ni. Katuk. Oh ya. Ada. Oh bukan. Ha? Bukan. Bukan. Bukan ha? Bukan. Bukan. Oh. Bukan juga lain eh. Bagus. Kat sini ada juga senyap. Sini. Murah sikit ni tau. Ini bukan hutang. Ha? Bukan tekak. Salah tu. Bukan. Mudah sebut tekak pun tau. Oh, sebab kan dia ambil gitu ya. Itu tu. Ya, saya tengok bil dia RM9. Bukan RM9. Lepas rumah tu. Ya. Sini juga. Ada. Ha? Ada. Ada. Semua ada. Semua biasa Tak dia. bahaya dia. Saya biar saya rasa. Ha. Ya. Capu, buat capu. Oh, dulu ada sikit lagi. Boleh dapur tu. Dapur, ah. Yang ambil situ lah dapur sendiri. Ya. Ini bukan. Ini alik dia makan duduk. Makan duduk sekolah balik. Duduk. Ha. Saya bayar mula tu. Bapak mudah. Tak boleh. Mana? Aku Dah. kenapa? Kismu tekak. Aku tengok dia tengok ni dah rasa dia buat tak depan gitu. Pakar nak ambil je. Aku balik rumah tengok dia resit dia gitu RM9. Bukan RM9 ni. Saya RM9. Dia tak masa dulu tapi dia sama, dia letak hijau sama, cuma dia ada sedikit je. Sedikit macam dia apa, Molek pada dulu lah. dia lain pun. Orang apa nama ni, ada rasa masa kita jalan jogging. Dah jauh sikit kok. Jauh. Buat sakit sikit lah. Biasa lah. Rasa sakit sikit, lepas tu kita berhenti Berhenti tak? lepas tu kita dalam mula tak apa lah. Lepas tu kita jalan mula tak apa lah. Lepas tu apa nama ni, buang air besar tu, comel. Lepas habis ubat ni rasa ada tu sikit lah. Masa sebelik sikit lah. Ada snack. Lepas kita makan ubat ni. Habis ubat habis kan? Masa yang dah makan boleh. Boleh. Makan tu 4 uti pagi tak? 4 uti pagi, malam tu. Malam dulu. Kita cuba makan 4 malam, 2 pagi je. Hukum dia sama je. Bahak pagi tu makan malam. Jam rutin. Tak, kelapa makan malam. Lepas tu makan malam. Bok. Tak ingat awak botol tu. Tak apa. Apa nama ni, kohok ada keluar. Hak ada. Hak ada benda pak-pak tu mandi tu rasa kau ada. Walaupun kita tak kok aman asma. Dia getek kan. Ya. Kalau nak obat 2 hari. Hari ni esok ah. Bok tu isi ada pak. Makan lah dia, tapi tak boleh makan dengan susu lah. Makan gitu. Makan apa? Makan cuma kalau boleh air kedah. Air oli lah. Oli. Waduh. Oli. Belum besar tu. Yang 2 hari tu. Apa dia? Ambil lah. Ambil lah. Cowok ada hal. Buat orang muda buat ni. Saya sebar tu masa awak habis tu standby dah. Sebab dia tulis kat murid butu. Saya nak Hati boleh maknanya doktor vaksin ni dia akan cover sesuatu. Macam pada kita buat hak kata beban ni. Ada orang dalam 2 bulan makan waktu tu betul ada jamaah tanya makan apa. Dia ni sudah dia sembuh. Tu yang ajaib jadi bagi dia. Sembuh dulu. Ni bau siap tu tau. Bagus sikit lah.
Power dia. Power regime kau kan? Apa ni? Udah gak mau ngomong. Jong ni. Jong please. Tak bisa kamu. Mi rasa tak ya? Orang tu ada sakit orang tu. Anak saudara start rumah. Ha? Anak jipar TMB KL. 16 tahun. Belok. Baru jatuh. Awak tahu. Besar macam tu. Ya. 16 tahun besar dia. Mana saya makan obat baru tinggi dengan kecil manis lah hospital. Tu dia mungkin lagi cek bila kadang tengah makan tu dia cek kat darah mana. Kali cek darah tu naik sikit darah. Dia kalau nak kena makan dia kadang-kadang dia turun, kalau ada kuat dia turun. Turun ni kadang-kadang ni. Kecil manis pun naik 15 pun. Dia kena makan. Makan Dia saya tanya orang dulu obat ni, obat apa benda? Jadi banyak obat kan? Mana obat ni? Dia tanya obat macam mana? Ada kerja hospital, spesialis hospital. Tapi kalau kira macam mana pun terkawal tu. Ya. Kena makan malam. Cukup. Kita cari makan je. Sebab dia akan buang air esok ni. Dia akan buang air esok waktu pagi. Malam. Awal subuh tu. Apa nama ni sini belakang saya ni. Sudah tak ready lah. Kena macam selawat sampai kuliah salam ni pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa hudan wa shifa'. Ispi. Anta tafi. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan fil qalbi wa rahmatan lil ma'ama wa firatan lil ma'am. Allahumma kun alaina bi safarati wa salatina wa rahmatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillah. Barakallah. Okey. Campur tu ni aku campur. Campur. Dia agak tak tahu hari ni semua berak ya. Berak ya. Cuma di sini. Aisyah. Sekarang umur Kalau sekarang benda yang penting jaga makanan. Karena kemudian susah dia susah ni jaga makan. Makanan harian itu gaya hidup ada panggil. Boleh panggil lifestyle ya. Ada orang duduk rekon 24 jam. Dah ada exercise, ada orang makan lemak 24 jam. Lepas tu umur 40 itu je dia ni. Itu jaga hidup. Ni sekarang okey lah tu. Kalau macam ni kena jaga. Sebab kita orang kita tu yang kita ada kita tu mandi lagi dia buat masuk dia ada macam penalty. Genetik lah betul. Jaga makanan, kurang lemak, kurang manis. Ni memang dah betul kalau betul ni. Ni kena awak dia. Kemudian banyak sikit kata dia ada ke peluh lah. Tak kira peluh apa main bola ke apa ke. Dia ada macam ni. Ada ni. Ya. Tapi kena jaga dah lah. Sebab kena jaga dah. Sebab ni jaga dulu. Dia berbeza dengan kita dengan tok nenek kita dulu. Sebab tok nenek kita tak makan nasi. Dia tak minum air batu. Dia tak makan benda-benda yang ada kemikal-kemikal ni. Dia makan ucap kayu, ubi. Malah pure lah tu. Dan saya pernah pergi ke Kuala di apa ni. Pernah pergi buat rawatan di Manen, dulu Manen ni. Saya buat cucu dia jatuh lah. Tuk dia mari orang dia buat dia lelaki orang kalah aku. Ilung tu sakit sikit. Lu jatuh tau. Tu saya kata saya tadi mak dia. Dia ke bawah, dia makan kat sungai. Air batu tak minum. Kopi tak minum, teh nipis dia ni. 4 tahun siap. Tak ada apa baru tak ada. Tengok dari kita tak ada budak tak beli. Lagi itu makan semua dia berkira. Ya tu. Ngacung ni. Saya orang ni. InsyaAllah ada orang saya. Kalau awak dah berminat apa namanya dah nak turut gini, saya rasa boleh nyawi. Saya nak awak makan satang 3 bulan lah kemudian. Saya nak sah awak je. Biasa nak lepas dah doktor sah. Tak boleh. Tapi kena cari